Episod kali ini akan memaparkan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka setelah berjaya menyeberangi Laut Merah dengan selamatnya. Kejayaan menyeberangi Laut Merah dengan selamat daripada dikejar oleh Firaun dan tentera-tenteranya merupakan suatu rahmat dan nikmat yang besar buat kaum Bani Israel. Mereka bukan sekadar terselamat, bahkan Firaun dan tentera-tenteranya mati lemas dalam Laut Merah. Sewajarnya Bani Israel banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan besar ini yang telah menyelamatkan mereka daripada perhambaan yang penuh dengan kezaliman dan kehinaan buat Bani Israel. Peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram ini diraikan oleh kaum Yahudi pada ketika ini setiap tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat kaum Yahudi meraikannya di Madinah, baginda bertanya kepada para sahabat tentang perayaan tersebut. Para sahabat menjelaskan sambutan tersebut adalah bagi meraikan hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam membawa keluar Bani Israel menyeberangi Laut Merah dengan selamatnya. Lalu Rasulullah pun mengatakan bahawa umat Islam lebih berhak meraikan kemenangan seorang Rasul dan menyarankan agar umat Islam berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram bagi membezakannya dengan puasa puak Yahudi yang hanya berpuasa pada 10 Muharram. Dari segi geopolitik pada masa itu, Semenanjung Sinai berada di luar daripada wilayah penguasaan kerajaan Firaun. Menurut pandangan sesetengah ahli kitab, bilangan kaum Bani Israel pada ketika itu mencecah hampir 1 juta orang yang membabitkan 12 suku kaum atau kabilah Bani Israel. Bilangan ini ada logiknya memandangkan kaum Bani Israel telah bermastautin di Mesir selama lebih 400 tahun sejak zaman perpindahan Nabi Yaqub alaihissalam bersama semua ahli keluarganya yang seramai lebih kurang 70 orang pada ketika itu. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam mempunyai tanggungjawab yang besar membimbing kaum Bani Israel ke jalan yang benar selepas menyelamatkan mereka daripada kezaliman Firaun. Now, when Musa came for a number of aims. First, he came to Firaun. He came to Firaun to show to the people that this is not a god. Second, he came to save Bani Israel from slavery and humiliation. Why? Because they were at that time the Muslims of earth. They were the Muslims on earth. Third, and that's very important, at that time, Al-Ard al-Muqaddasa, the Holy Land, Baytul Maqdis, was full of pagans at that time. There were no monotheism there at all. Because by the time when it came, by the years to come, monotheism died in Baytul Maqdis. So Bayt al-Maqdis needed fath, needed actually a Muslim rule in it. So Musa was supposed to save Bani Israel, the Muslims at that time, and take them to Bayt al-Maqdis in order to establish again the rule of Islam. Namun begitu, sikap kaum Bani Israel yang terdiri daripada pelbagai puak ini ialah mereka sering bermusuhan di antara satu sama lain, degil dan sering melampaui batas serta sentiasa melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Ketika berada di semenanjung Sinai, Allah telah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar datang bertemu dengannya di puncak bukit Tursina untuk menerima wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa ini merupakan asas utama kepada ajaran Taurat yang menggariskan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta melibatkan hukum hakam asas agama. Nabi Musa alaihissalam telah diarahkan untuk berpuasa selama 30 hari dan ditambah dengan 10 hari lagi sebelum berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 142 hingga 147. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam. Serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun semasa keluar menerima Taurat, gantikanlah aku dalam urusan memimpin kaumku dan perbaikilah keadaan mereka sepeninggalanku, dan janganlah engkau menurut jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Nabi Musa alaihissalam telah mengamanahkan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk menjaga kaum Bani Israel sepeninggalannya ke Bukit Tursina untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan tersebut telah dipergunakan dengan sebaiknya oleh Samiri untuk menyesatkan kaum Bani Israel. Kebanyakan ulama mufassirin menyatakan bahawa Samiri ini adalah Dajjal yang bakal keluar semula di akhir zaman sebelum kiamat dan bakal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Samiri telah membuat cadangan kepada Bani Israel agar sebuah patung anak sapi betina yang diperbuat daripada emas dibina lalu disembah mereka sebagai Tuhan. Samiri mendakwa bahawa amalan inilah di antara perkara yang Nabi Musa alaihissalam telah lupakan, iaitu sebagai amalan zaman berzaman sejak dulu lagi. Samiri dikatakan memasukkan segumpal tanah bekas tapak kaki kuda malaikat Jibril yang disimpannya sehingga patung tersebut boleh mengeluarkan bunyi. Kaum Bani Israel yang cenderung kepada kesesatan telah mengikut ajaran sesat Samiri ini. Nabi Harun alaihissalam cuba menghalang, tetapi gerakan syirik dan kesesatan yang dipimpin oleh Samiri tidak dapat dibendung disebabkan oleh bilangan mereka yang ramai. Beliau mendapati kaumnya telah melakukan syirik dan kemungkaran yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah patung sapi yang dibuat daripada emas ini. Patung lembu emas ini terus dihancurkan oleh Nabi Musa alaihissalam, malah dibakarnya. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya
Dengan perasaan marah dan duka cita, ia berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu? Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku?" Nabi Musa alaihissalam berpandukan daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah meminta kaumnya yang syirik tadi segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menikam diri sendiri sebagai tanda bertaubat. Demikian yang termaktub dalam syariat Islam pada masa itu. Peristiwa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 96. Kaum Bani Israel yang menyembah patung sapi emas ini enggan menikam diri sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka, dan barulah mereka bertaubat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa kami angkatkan bukit Tursina itu ke atas kamu, sambil kami berfirman, "Ambillah dan amallah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu dengan bersungguh-sungguh, dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya." Mereka menjawab, "Kami dengar dan kami menderhaka." Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka. Dengan sebab kekufuran mereka, katakanlah wahai Muhammad, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu, kalaulah kamu orang-orang yang beriman. Setelah semua para penyembah patung sapi emas dari kalangan Bani Israel tersebut dihapuskan, barulah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel meneruskan perjalanan ke Baitul Maqdis. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel untuk membebaskan kota Baitul Maqdis yang pada ketika itu dikuasai oleh golongan yang dikenali sebagai golongan Jabarin, yang membawa maksud gagah perkasa. Antara sebab orang Yahudi ni tak nak masuk ataupun golongan Bani Israel ni tak nak masuk, dia sebab di sana tu dia kata ada kaum Jabarin. Okey. Daripada kaum Jabarin ini kita boleh faham bahawasanya di sana ada satu bangsa yang sifatnya begitu kuat, begitu bengis mungkin. Setelah sekian lama, kaum ini telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka telah meninggalkan ajaran tauhid dan dicampur adukkan dengan penyembahan patung berhala. Baitul Maqdis adalah kota suci. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengarahkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya untuk membebaskan kota ini daripada aktiviti penyembahan berhala. Namun begitu, arahan Allah Subhanahu Wa Taala ini
tidak diendahkan oleh kaum Bani Israel. Malah dengan angkuhnya, mereka menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk pergi bersendirian memerangi golongan Jabarin ini. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu masukinya, dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang. Kalau kamu undur, maka kamu kelak menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Mereka menjawab, wahai Musa, bahawasanya di negeri itu ada kaum yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sehingga mereka keluar daripadanya. Kemudian jika mereka keluar daripadanya, maka sesungguhnya kami akan masuk ke negeri tersebut. Keengganan Bani Israel itu telah menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka dibiarkan sesat di wilayah Sinai selama 40 tahun sebagaimana dijelaskan Allah di ayat ke-26 surah Al-Maidah. Mereka dikatakan bagai berada di buangan selama 40 tahun tanpa hala tuju di padang pasir Wadi Musa di wilayah Jordan. Sinilah juga dipercayai Nabi Harun wafat. Selepas tempoh 40 tahun, Nabi Musa mengarahkan Nabi Yusa ataupun Yusha untuk menyambung kembali misi untuk membebaskan kota Al-Quds dari puak Jabarin. Selang beberapa masa, Nabi Musa alaihissalam pun wafat. Nabi Musa alaihissalam sempat berwasiat agar jenazahnya dimakamkan tidak jauh dari Baitul Maqdis. Yusha alaihissalam lalu memimpin tentera Bani Israel yang beriman untuk menawan kota Jerusalem. Tapi mereka hanya berjaya menawan kota Jericho yang berhampiran dengan kota Jerusalem. Nabi Yusha telah berjaya memimpin kaum Bani Israel untuk membuka kota Jericho. Dan misi seterusnya ialah pembukaan kota Jerusalem. Namun begitu, misi pembukaan kota Jerusalem ini tidak dapat disempurnakan kerana Nabi Yusha telah wafat sebelum misi ini disempurnakan. Dan kaum Bani Israel juga tidak dapat menyambung misi ini tanpa pemimpin. Peristiwa ini mengandungi pengajaran yang amat penting bahawa Baitul Maqdis harus dibebaskan daripada penguasaan golongan yang mensyirikkan Allah. Paparan kali ini dapat menyimpul akan kedegilan kaum Bani Israel sewaktu bersama-sama Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Antara kedegilan mereka adalah mensyirikkan Allah dan menyembah patung lembu emas, sekaligus tidak bersyukur apabila diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun. Keengganan untuk membantu Nabi Musa alaihissalam untuk berperang dengan golongan musyrikin Jabarin yang menguasai Jerusalem
malah menyuruh Nabi Musa alaihissalam berperang bersendirian. Kedegilan kaum Bani Israel dan sifat mereka yang melampaui batas dan sering menyakiti Nabi Musa alaihissalam ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 69 dan surah As-Saf ayat 5. Pun begitu, masih wujud sebahagian golongan Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembantu setia Nabi Musa, Harun dan Yusa. Saksikan di dalam episod seterusnya bagaimana kaum Bani Israel ini dipimpin oleh para pemimpin dan rasul untuk membebaskan kota Jerusalem dari golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.